Ada tak dekat sini wanita yang minta mas kahwin ataupun hantaran lebih daripada 25,000? Boleh tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan anda. Dalam tangan saya ni ada 10 dinar emas yang berketulinan 999. Nilainya hari ini sekitar RM25,000. Pernah tak anda dengar sekarang dah ramai anak muda jadikan dinar emas ni sebagai mas kahwin? Anda tahu kenapa tak? 10 tahun lepas, pada tahun 2018, nilai 10 dinar ini hanyalah RM11,000. Sekarang nilainya dah meningkat mencecah RM25,000 malah lebih. Jadi ini antara salah satu sebab kenapa ramai anak muda jadikan dinar emas sebagai mas kahwin. Sebab apa? Sebab nilainya makin meningkat. Yang kedua, ia juga merupakan simbolik antara cinta kita bersama pasangan. Yang ketiga, mas kahwin RM25,000 ni akan selamat daripada dibelanjakan ke tempat yang tak sepatutnya. Bayangkan kalau anda ada cash RM25,000, saya sangat yakin sekelip mata je boleh habiskan. Jadi kepada anda yang nak kahwin, nak bagi mas kahwin ataupun nak minta mas kahwin RM25,000, mintalah 10 dinar emas. Jadi kepada anda yang berminat nak dapatkan 10 dinar emas ni, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas secara percuma. Selepas mendaftar, saya akan bantu anda cara untuk dapatkan 10 dinar emas ni mengikut bajet anda masing-masing.